Sumpah gempak phone Honor ni. Ni gambar tau, tapi dia boleh jadi video yang sangat cantik. So ini dia phone terbaru Honor 400 Pro 5G. Phone ni akan masuk Malaysia tak lama lagi. Dan phone ni best apa tau? Sebab dia ada performance yang laju, kamera lawa dan bateri besar. So untuk phone ni dia ada 12GB RAM, storage pun besar 512GB. Kat dalam kotak korang akan dapat SIM ejector tool, ada casing jenis transparent, kabel USB-A ke USB-C dan charger 100W yang super laju. Jadi inilah dia Honor 400 Pro 5G. Kalau tengok kat bahagian belakang ni, dia ada design yang sangat sleek dengan rekaan curve yang sangat sedap pegang. Design kamera pun unik, ada 3 kamera, yang mana kat bawah ni dia bagi tahulah ada 200MP AI kamera. Ini pula bahagian atas, saya nampak ada IR blaster dengan stereo speaker. Ini bahagian bawah dia, ada SIM tray, USB-C dan ni rekaan tepi dia, ada bentuk curvy sikit. Dan ini pula rekaan depan dia, guna quad curve display dan dia ada juga magic capsule kat atas ni yang ada 2 kamera depan. Dan bestnya kali ni dia ada feature image to video. Kiranya korang boleh tukar gambar statik yang boring tu jadi video dan dia punya hasil nampak clean. Gambar lama macam ni pun smooth je dia gerak. Lepas tu dia ada AI feature lain juga macam AI eraser, ada AI upscale untuk jadikan gambar tu lagi high resolution. Lepas tu ada AI cutout. Contohlah korang nak letak subjek dekat bahagian lain, bahagian yang terpotong tu elok je dia feelkan. Dan dia ada juga feature AI outpainting yang korang boleh expandkan lagi gambar tu jadi lagi besar. Untuk specs lain saya tak boleh review lagi. Tapi good news, kita negara pertama dekat luar China yang akan dijualan untuk phone ni. So agak-agak korang, berapa harga jualan phone ni nanti?